Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat orang berilmu cerdik ni lebih tinggi daripada orang berilmu beberapa darajat. Orang berilmu ni tinggi dah darjat dia berbanding orang aman. Orang berilmu beratas. Tapi Tuhan kata orang berilmu ni atas lagi. Nak profesor. Ayat yang membaca tadi qala al-hukama, dia pandang kata akal yang cerdas ni, kita ni hidup dalam tubuh badan yang sihat. Jadi Islam meletakkan 3 unsur utama ni kita kena jaga. Unsur ruh, unsur fizikal dan unsur akal. 3 ni kena selaras. Ruh dia juruh orang ni. Waktu guru sebut dulu dia juruh. Kita berdoa kita hari ni. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan, kurnialah kepadaku anak pasangan hidup kita qurrata a'yun, tak mata memandang. Arwah tu guru terjemah dulu juruh. Tak mata memandang ni juruh lah. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan pohon kita pun kepada Allah Ta'ala supaya azwajina ni pasangan kita, zuriatina, zuriat kita, anak-anak kita ni boleh jadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Tu tuan-tuan puan-puan faham tak faham pun waktu dah baca hari-hari. Nama yakin ada berlaku dan itulah yang kita faham. Jadi tu dari sudut roh. Dari sudut fizikal kena sihat ni, cerdas, pantas. Dari sudut akal, Allahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang berilmu cerdik ni lebih tinggi daripada orang berilmu beberapa darajat. Orang berilmu ni tinggi dah darjat dia berbanding orang aman. Orang berilmu beratas. Tapi Tuhan kata orang berilmu ni atas lagi. Nak profesor. Jadi kita kena jaga 3 unsur kata ke Islam kita. Yang pertama ruh, dia juruh, akal biar bijak, tubuh badan biar sihat, selaras. Kalau akal cerdik tapi ruh tak juruh, tak jadi juga. Kalau akal cerdik, juruh, ruh juruh, tubuh badan gaut ni gaut tinggi. Tak jadi kerja ke? Tak jadi kerja juga. Jadi tak boleh dah. Jadi kena selaras juga. Alhamdulillah. Jadi pesara ni buat senamik ni baguslah. Tu amat semangat mari. Jadi mari ni dan serang dulu. Jalan kaki. Tidak dia tengah hari panas pula. Walaupun orang panggil usia pesara ni kata di masjid, di rumah, tapi itu mindset orang. Ini gitu. Jadi sedangkan Allah sebut khairun nas anfa'u linnas. Baik-baik manusia ni dia boleh mendapat ke orang. Jadi dengan nak dapatkan manfaat tu kita kena beraktiviti lah. Macam hari ni buat sambutan bertuah, orang menyumbang dan sesuatu yang pun boleh menyumbang. Jadi sumbang dia bergerak. Dia panggil ilmu tauhid itu wa tasasul. Dia berantai dan berpusing. Jadi itulah hikmat Allah Ta'ala mengadakan rezeki dan juga memudahkan perjalanan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang mau ucap tahniah lah. Semoga program ini berjalan lancar dan dapat mendapatkan dan dapat mencapai objektif yang digariskan. Tidak lain tidak bukannya mendapatkan ukhuwah. Dan hubungan ukhuwah ni tuan-tuan, dia lebih hebat daripada hubungan darah daging. Kadang-kadang kita adik-beradik pun tak seakrab dengan kawan-kawan kita pasal ada bergerak. Adik-beradik kita dah kan. Jadi kalau kita boleh buat program adik-beradik, kawan-kawan kita ni ukhuwah. Adik-beradik pun ada ukhuwah juga. Jadi ukhuwah ni ayatnya hebatnya, kukuhnya ukhuwah ni dia lebih hebat daripada hubungan darah daging. Jadi ia boleh buat ni melalui satu sebab tu dah Allah sebut wal takum minkum ummah. Mungkin ada satu puak, satu kumpulan, satu persatuan yang kita buatnya
amar ma'ruf nahi. Itulah. Dan nama